Lepas tu yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa makna tu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu membelanjakan, yunfiqun, membelanjakan sebahagian, mimma daripada ma, apa yang razaqnahum, kami beri rezeki kepada mereka. Baik, kenapa ya infak ni perlu? Jawab gini, yunfiqun ni maknanya mengurangkan apa yang kita ada. Kita ada berapa, 1 juta, kita ambil sikit bagi ke orang kurang dah. Rupanya salah satu keperluan hidup ialah mengurangkan apa yang kita ada, bukan menambah lagi apa yang sudah ada. Kerana dalam infak itu dia ada unsur pengorbanan. Apa pengorbanan? Beri kat orang lain, kita tak pasti kita dapat apa. Apa nak beri? Tadi saya ada, dia tengok seorang hamba Allah naik motor, bawa anak pakai tepi keledar, ada bini pegang anak, lepas tu bawa kapcai. Lalu dia cakap, dia ambil gambar tu, dia tengok orang tu susah, dia ambil gambar, dia ambil nombor plate motor, dia kata tolong cari orang ni, hubungi saya, saya nak bagi kereta Wira dekat dia, sebab ada saya satu kereta Wira saya yang baik tapi saya tak pakai, tolong nak bagi dia, saya pergi jumpa. Nah, bagi kereta Wira. Yalah, kita tahu kereta Wira sekarang 1,000, 2,000 je, 3,000, betul tak? Mahal tu. Kalau 5,000 sudah mahal, tapi okey kalau buat betul-betul. Tapi sanggup dia bagi, betul tak? Baik, kalau kereta Wira dengan duit 1,000, mana baik? Baik kereta. Dia boleh bawa anak dia, isteri dia. Tengok tu, yunfiqun. Kenapa dia nak beri? Dia nak merasai kebahagiaan. Tu. Jadi sebab orang Malaysia kan banyak kereta Malaysia ni. 2, 3, 4 buah satu rumah ada kereta. Hantar 2, 3, 4 buah satu rumah tak? Ada berapa kereta? 5 buah? 7. Hantar ada berapa Rusyan? 2 je. Coba tanya Akram, ada berapa Akram? 1, bohong. Kereta sorong. Baik. Jadi nak cerita, biasa orang ada kereta banyak. Kenapa infak tu perlu? Mengurangkan apa yang kita ada untuk dikongsi, itu bahagia sebenarnya.